harga pasaran 12,800, kerajaan beli 25,000. Katanya sebab ada solar, ada LED, tingkap hidrolik. Tapi apabila kita tengok supplier sendiri kat TikTok berkata 12,800 untuk spek yang sama. Itu untuk kuantiti kecil. Kerajaan tempah lebih 7,000 unit, takkan makin banyak beli makin mahal. Ini logik siapa? Logik Elon Musk? Okey, kita kira 25,000 tolak 12,800, bezanya 12,200. Darab 7243. Wow, 88 juta. Dengan harga pasaran 12,800 dah ada untung. Tapi siapa yang dapat lebihan 88 juta tu? Dan masuk poket siapa? Kalau macam ni, siapa-siapa pun boleh jadi kontraktor untuk projek ni. Ambil spek sama, markup sikit, untung berpuluh juta. Kementerian jawab, semua ikut prosedur. Kontraktor dipilih PBT mengikut tender terbuka. Tapi sebagai rakyat, kami ada hak nak tanya siapa pembekal-pembekal utama. Kedua, apakah rasional kerajaan untuk membeli dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran? Ketiga, siapa yang dapat 88 juta lebihan tu? Kami tak menuduh, kami cuma bangkitkan persoalan yang rakyat ramai tengah tanya. 25,000 berbaloi ke? Siapa yang betul-betul untung? Peniaga kecil atau kroni besar? Tim rakyat akan terus cari satu-satu. Tapi kami perlukan anda semua. Jumpa ni, ambil gambar, tag kami Kementerian Netizen Malaysia, tag juga tim rakyat. Jangan lupa lokasi juga. Biar seluruh negara tahu 250 juta tu betul-betul membantu rakyat atau hilang dalam kabus birokrasi. Jangan terburu-buru untuk memadam video saya atau melabel saya tim rakyat.